konsert Tok T Legacy 30 Siti Nurhaliza. So I try to vlog, but kita tengok macam mana nanti. Sebab mana nak vlog lagi, mana nak buat konten TikTok lagi, mana nak ambil gambar Tok T lagi, mana nak enjoy the concert lagi. Tengoklah apa yang kita akan ambil sekejap lagi. So kita pergi Mi, Kak Cik, Kak Rin and adik Kak Rin. So here we go. Sekarang pukul 5 petang. So kita akan pergi ke LRT Sungai Bersih dulu, Abang nak hantar. And then kita dari LRT pergi ke LRT Sungai Bersih ke LRT Bukit Jalil. Oh my god, macam mana kita nak masuk? Macam mana kita nak masuk? Macam mana kita nak masuk ni? Sebab dah orang takkan keluar lah kan? Oh my god, dia takkan keluar. Sana. Oh my god, penangan Siti Nurhaliza. Lama lagi tak bang, dia tak balik. Dia boleh masuk dalam 6 Daripada pukul 3 bang. Balik malam sampai pukul apa? sampai pukul 1. Tapi kalau boleh awal sikit lah. Tapi kalau konsert habis 12.30? Sampai je. Sempat je. Okay. Alright. Thank you bang. So kita dah temu ramah abang Rapid KL tadi. So dia kata sempat malam ni. Dari pukul 3 dah crowd macam ni dah. Macam rombongan dah. Rombongan. Tok T. Oh, ni. Okay, ni clear. Yeah. Tak berhenti lah. Dia tak berhenti. Oh my god. Alah. Lepas ni. Itu yang macam orang tak keluar sebab dia orang nak pergi ke sana. Kalau dia orang keluar. Last session sebelum sampai. Kek jailer Wow. Terus tak cakap buat Melayu kau. Kita bukan nak pergi konsert Mak Saleh. Nak. Finally guys. Finally after 6 months. Tapi tengok orang the crowd sebab dah boleh masuk kan sekarang. Kalau nak air mana satu? Nak air apa? Tu apa? Sirap lychee ke tu? Yang warna merah tu? Ya. Yang tu lah. Yang susu tak nak lah. Teh bunga. Kita orang sekarang lepak-lepak dekat bawah pokok ni Tengoklah crowd kat sana. If I can zoom, look crowd there. Kita orang kena cari gate kita orang dulu. Yang ni semua masih merelax sekejap. Masih relax sekejap. Kita tengok. Nak cari gate ni. Dah ready dah. Jom cari gate, jom. Okay, jom. Adik kopi tak habis. Ramai gila. Ayah. Ya Allah. Ada banyak tangga. Oh my god. Cik, belum sampai lagi. Oh my god. This is the crowd. Oh my god. Pergi dekat atas lagi. Jom. Kita duduk kat sini lah kot. Kita dah dapat seat dah. Finally. Penat tau. Tapi seat dia paling tinggi. Gayat. Tengoklah guys. In camera tak nampak gayat, but okay, kita orang macam level yang ini. So ada 1, 2 and bawah and then baru stage kat situ. Karin okay? Okay. Pernah sikit lah. But kita tak sabar kan? Tak sabar. Hopefully my makeup masih okay. Hopefully. Sebab dah berpeluh-peluh. But we are so excited. Legacy 30 Siti Nurhaliza. Love Tok T. Sebagai penganjur konser pada malam ini, saya dan juga suami Datuk Seri Khalid Muhammad Chua sangat bersyukur dan ingin menyumbangkan RM1 juta dari kutipan tiket ini kepada yayasan kami, iaitu Yayasan Jiwa.
bagai menyaksikan kembang pagi. Part of this amazing shows. Tadi kayak gitu, nervous sangat. Jadi luar biasa, congratulations Datuk Sri sekali lagi. Dan mungkin saya Selamanya, kau bagaikan nafas.
Kita menari lagi nak ke lagu Mahligai Permata dan juga Ya Maulana.
Kita nak naik LRT now. But look at the crowd. Kita kena stop sekejap bagi orang kat atas naik dulu. Baru kita naik. Sekarang dah sampai dekat Sungai Bersih. Kita tengah balap. And yeah, I think sampai situ saja vlog kali ni. Hopefully korang enjoy and I just want to make this as my memories. So nanti I boleh tengok balik. Thank you Kak Rin. Thank you, man. Thank you Kak Rin. Semoga kita dapat konsert ni bersama-sama lagi. Yeah. Bye bye korang.